Rahsia simpan emas, anda jangan buat silap ini. Ramai orang yang nak simpan emas, tetapi mereka telah membuat kesilapan sangat besar semasa membeli emas. Jangan sampai anda rugi. Kesilapan paling biasa apa? Beli emas tanpa tahu strategi yang betul. Ada orang beli emas pada harga yang mahal dan menjualnya semula pada harga yang rendah. Rugi, sangat rugi. Emas ni macam harta, kumpul sikit-sikit. Beli mengikut bajet yang kita ada sahaja. Tidak perlu tunggu kaya baru nak beli emas. Lagi satu, jangan beli emas yang susah nak dicairkan. Pilih emas yang ada pasaran yang sangat besar. Seperti contoh emas gold bar dan dinar MAA Oro Design. Sebab di MAA Oro Design mudah untuk dijual semula kepada kilang. Nak mula simpan emas dengan cara yang bijak, jangan lupa follow Brojai, klik link di bio. Saya akan bantu anda, akan guide anda untuk menjadi penyimpan emas yang bijak dan insyaAllah anda akan dapat pulangan yang menguntungkan. Jangan tunggu harga naik. Itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.